Guys, inilah kereta yang paling ramah dan paling baloi. Proton Saga Standard Jom kita tengok. Okay, ini rupa depan Proton Saga Standard. Kalau kita tengok tak banyak beza. Tapi kena buka lampu lah. Orang kata kereta ni tak ada DRL, tetapi masih ada. Nanti kalau ada kunci, Uncle minta pinjam. Muka depan dia sama je. Kita tengok premium pula. Ini muka depan premium Nampak? Ada perbezaan? Ada ke? Tak banyak beza kan? Tak banyak beza. Ini pula rupa belakang dia. Datang dengan bumper bawah yang semuanya plastik. Lepas tu lampu biasalah, kecuali anda kalau spek premium, yang ini ialah light bar. Sekarang yang ini standard dengan executive tak ada, kosong saja, warna hitam So tengok rupa dia, rim yang biasa saja. So daripada luaran memang tak banyak perbezaan. So okey lah, korang beli standard pun jadilah. Harga yang paling istimewa ialah harga dia 38,000 sahaja. Yang ini hampir 50 lah, 40 lebih, betul tak? So yang ini yang premium anda dapat tengok premium ada, tadi ada kan lampu DRL. So yang ini kita tengok Kak, sekali lagi boleh? Yang ni tak ada kan? Yang ni tak ada DRL yang itu DRL tak ada. Untuk standard DRL tak ada. Okey. Tapi masa buka lampu dia masih ada lampu lagi. Okey. So korang boleh buka sendiri lampu korang. Yang itu bila kau on off kereta, kau dapat dia punya DRL lah. Kau dapat dia punya DRL. Okey. So dari sisi kita tengok bumper. Body kereta semua sama je, styling dia sama je. And then dapat wing mirror berwarna hitam, wiper yang sama. Agak tengok wiper yang sama. So dalaman, door handle pun dia ada satu kemasan berwarna perak tapi bukan chrome. Kalau premium anda dapat chrome So dalaman, tengok. Dalaman semuanya hard plastik sama. And then seat dia macam eksekutif. Tapi yang ini fabric lah, seat kain. So tak kisah pun, kau boleh beli seat cover RM100 je, RM100 lebih je. Okey, pemandangan kokpit anda yang paling penting. Apa yang paling penting? Kau dapat start-stop button, kau dapat foldable mirror yang kau boleh adjust. Side mirror yang kau boleh adjust. Bukan foldable tak tahu ada foldable tak. And then kau dapat steering yang ada multifunction juga. Kau dapat dua screen. Jom kita masuk. Okey, kau tengok bila on off dia pun ada DRL punya. Tengok. Dia pun ada DRL. So tak banyak beza. So kita tengok dalaman memang kelang kabut sebab dia orang nak keluarkan kereta dah. Orang dah beli dah nak register dah. Aku tengok boleh aku start. Okey. Tengok dia punya screen. Key not detected. Boleh ke kita buka ni? Tak nampak kunci dah. Kunci kat belakang. So sekejap aku pinjam kunci. Video. Ini rupa kunci dia, sama je. Sama. So Angka buka dia punya screen. Nah. Okey. Ini perbezaan dia. Perbezaan paling besar ialah dia punya media, dia tak ada Apple CarPlay, tak ada Android Auto. Kau dapat infotainment yang biasa-biasa je lah, radio je lah. Kau boleh control volume, kau dapat random ding. Tak banyak fungsi lah. Kau ada Bluetooth audio, kau dapat radio, kau dapat USB. Itu je. So dia seperti radio yang biasa, yang standard lah. So kalau anda beli executive dan premium, anda dapat macam Android Auto, anda dapat Android Player, bukan Android Auto, Apple CarPlay dan lain-lain lah. Dapat gambar cantik lah. So kalau kau tak ada, sebelah sini macam mana?
Oh, sebelah sini sama, sama dengan apa nama tu, dengan executive dan premium. Okay, so dalaman dashboard dia rasa sama je, corong aircon sama je, dia punya butang-butang aircon, ada satu power socket, okay, dan dia punya gear auto. Kak, terima kasih Kak. And then dia punya yang ini, kecil lah, so dia punya yang ini, yang ini ada ke lampu? Oh, tak ada lampu. Kau guna lampu yang ni lah. Okay. Bahagian atas fabric, so yang dekat sini kat dalam handbrake manual. standard dia radio. So itu je. So di bahagian sini anda boleh buat hands free, tapi yang ni kosong lah. Sebelah kanan kau dapat, kau boleh tukar mode, kau boleh tukar app, radio, bluetooth. Ini je. Daripada sinilah kau boleh control volume, and then naik turun kau control volume. Yang ini untuk suara nampak? Suara. And then kau boleh tukar channel radio lah. Ini lebih kepada radio lah. Okey, itu je. Okey, so sekarang kita tengok bahagian belakang daripada sini. Bahagian belakang daripada sini. So bahagian belakang dia hard plastik juga, sama dengan kedua-dua spek yang lebih tinggi. Ada speaker ke, and then seat dia seat fabric jugalah, depan dah fabric, apa lagi fabric kan, seat fabric So kat sini ada ke USB, kita nak confirm tak ada, yang standard tak ada USB. Ada satu USB di mana kau nampak? Okey, sabar, kita macam treasure hunt. Okey, daripada belakang kita nampak ada satu USB kat sini, kat bawah, and then dia ada satu hook dia kat sini. Ini semua sebab dia hitam, tak nampak. So handbrake, dia punya seat belt, dan corong aircon, ombak dan pantai corak dia. So sama je dengan premium dan executive dari segi saiz, luaran semua sama. Dalaman hanya dia punya seat ialah seat fabric yang agak lembut lah. Kita tak review kereta sebab kita nak review perbezaan saja. So sekarang kita tunjukkan spek premium. So di belakang ini dia, ini rupa belakang, dan dia punya bumper hard plastik lah, dengar tak? So kalau third brake light, anda dapat chuck spin antenna. Dan kalau kita buka boot, nak tengok apakah rasa. Okey, tengok. Nah, so ini rupa dalaman boot Proton Saga standard. So boleh tengoklah kat bawah ni apa yang dia dapat. Tayar space saver, tayar kecil tayar space saver. So cukup untuk anda pergi ke kedai tayar lah, sempat lah. So bawah ada sedikit kapet, itu je. So kita tutup. Proton Saga standard. Rim dia macam ni. So setiap kali kita tutup pintu, dia ada bunyi. Okay. Ini pula premium. Kita tengok perbezaan. Yang premium ni dia dapat lah chrome. Yang Saga tu dia dapat, yang standard tu dia dapat apa nama? Dia dapat warna perak yang biasa. So yang ini yang standard kau dapat perak yang biasa lah. Bahagian depan tak banyak perbezaan lah. So okey je sebenarnya untuk perbezaan hampir 10,000. Angka beli standard, lepas tu kau masukkan lah Android player. Macam mana kau nak masukkan Android player, kau kena fikirkan cara lah. Nanti tak lama aksesori akan ada lah cara dia. So tengok spek premium. Ini spek paling tinggi. Perbezaan, anda dapat rim yang lebih cantik. Okey, rim yang lebih cantik. Di belakang adakah apa-apa perbezaan? So di belakang ini spek premium tau, yang mahal sekali. Yang mahal sekali anda dapat lampu, nampak? Kau dapat lampu. Kalau eksekutif dengan standard yang itu semuanya kosong, hitam dah lah, hitam. And then dia punya bumper pun hampir sama je.
part plastik juga, matte black juga, betul tak? And then hanya dia punya door handle dia datang dengan chrome lah, yang itu warna perak kan. Dan seat yang ini seat kulit pun ialah full leather, kulit buatan. Dan di sini spek premium kau dapat satu, susah nak buka, dua, kau dapat dua USB-A, dan di depan ada satu USB-A lah, so ada 3 USB. So pemandangan kokpit anda untuk yang premium, steering dia nampak lebih cantik sikit. Kenapa? Steering dia nampak lebih cantik sikit sebab steering dia berbeza ke? Sama je, sama. Okey, minta maaf Angka tengok depan ke belakang sebab kereta, Angka baru sampai, kereta dah nak keluar. Nasib baik kita sempat. So sama-sama, steering dia sama. So material dashboard untuk premium sama. Hanya yang ini, yang ini anda dapat, kita cuba yang ini tak boleh buka lah. Yang ini ada Android player. So steering sama. Yang ini balut. Yang ini balut, Angka kena pergi confirm yang itu sama ada dia PU atau lampu warna putih yang premium. Sayang tak dapat buka. Aku cuba sekali lagi. Jangan putus asa. Tak boleh sebab key not detected. Sama. Screen sebelah kanan sama, yang ini ialah Android player lah. So aduh, Angka nak confirm dia punya. Hei liao, siapa je? Mahal liao. Session ni. So Angka nak confirm je steering apakah material steering ini ialah material PU Ini PU. Yang itu dibalut dengan kulit, yang ini steering biasa macam kereta lama-lama lah. So yang ni pun tak kisah pun. Korang boleh pergi balut steering leather lah. Bila kau dapat ada wang simpanan, kau boleh pergi lah. Kau boleh pergi balut So itu dia. Kita tengok sekali lagi. Dalaman Proton Saga Standard datang dengan seat fabric. Manakala kalau anda beli premium, anda dapat barang-barang seperti keyless entry, kau dapat screen yang lebih cantik, kau dapat steering yang dibalut dengan kulit, kau dapat seat kulit buatan. Selain daripada itu, semua lebih kurang sama. Finishing di sini, tengok ini ialah gloss black. Manakala di sini, bila kita ada dua kereta, kita kena main macam ni lah. Sini pun ada. So tengok, dia pun bagi untuk standard. So kemasan pun nampak lebih kurang sama aja. Kecuali dekat door handle dan lampu light bar di belakang sana dan kulit buatan. Okey, itu je. Proton Saga Premium datang dengan engine CVT, manakala Executive kat tengah dengan yang ini datang dengan engine dengan gearbox 480 bukan engine, gearbox 480. Saiz tayar ini datang dengan tayar Atlas. Apakah saiz dia? 185/55R15. Manakala yang ini juga datang dengan tayar Atlas. Apakah saiz dia? 175/65R14. So yang ni lebih kecil. Dan kita tengok yang ni sebelah sini kosong standard kosong. Yang premium ada ke? Oh, kosong juga. So samalah, bawah wheel dia semua sama. Tapi kau tak boleh expect kereta ni diliputi dengan plastik dan lain-lain. Kereta ni kereta murah. Kelas kereta murah. So pada uncle kalau korang seorang yang minat kereta, tak payah beli premium pun, kau beli yang standard. Dengan pelan-pelan kau up lah. Bila dah ada duit, ada rezeki, kau nak tukarin, kau tukarlah. Tayar pun tayar apa? Premium dengan ini pun tayar yang sama apa? Kerana yang ini satu masalah di sini lah. Di mana dia punya integrated tu radio control, tapi Angka rasa tak lama lagi ada orang akan ada idea untuk buat screen kat depan untuk buat Android player. Mesti ada punya. Kau jangan khawatir lah, mesti ada punya. Ada orang yang boleh buat modifikasi ke apa untuk Android player. Banyak pemaju-pemaju ataupun brand-brand
Android player kan, jangan khawatir. So itu je angka tunjuk Proton Saga Standard berbanding Proton Saga Premium. So kalau korang kita dah nak keluar, so angka tak boleh bagi janji mana kita ni ada. Kau datanglah tengok. Ini ialah Proton Taman Melawati Xianghing. Okay, bye.